Qurtubi ni kita nak tupai dia, bak dia nakal mari. Ya ada amanah. Walaupun ia tu pegangnya tak serupa dengan salah, tapi ada amanah. Ya nakal mazhab salah kena. Ya kita ni, kita nak ke pasal ni. Anak jantan sungguh. Kawan nak pergi hak ni. Tapi hak salah gini. Oh. Dah kek tangan. Boleh tunduk selipar je tetap tak kepala boleh lagu ni. Jangan kata kaki ya, selipar tak kepala boleh. Buat apa? Mulia kan pasal ni. Tu cara dia. Faham dah tu? Dia kata kan no. Mari kita tengok. Dia kata wa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala dia kata. Summa stawa 'alal arsy. Buat apa dak kecil ayat ni banyak sekali? Buat kerana Jahmiyah dia nak ingkar ayat. Kita malah juga nak pergi balai polis acak-acak. Naik tahsil, naik atas apa nama jabatan tanah. Tapi paksa. Buat apa dia mau hipit tanah kita? Aguana. Dia mau hipit tanah ni nak buat kira ke tak? Oh. Halih batu cenduk lagi. Halih tia turuh lagi. Allahu Akbar. Dalam setahun tadi kau dah spek balik kita. Panggil Cau nanti ahli duduk di jabatan tanah mai ukur. Oh, dia mau hipik teruk. Kita nak duduk dia. Tak boleh pergi. Dah kena pergi jabatan tanah, pergi balai polis lah dah ke? Lepas tu aku katok ke? Duduk pergi balai polis. Kek aku bunuh ke? Ingatlah barang siapa mempertahankan agama Allah, Allah Ta'ala jadi polis with dia. Mana Allah Ta'ala jaga diri dia. Siapa say? Allahu Akbar. Pahari hak kecil lagu tu kekal dalam dunia kan lagu mana? Nampak tak? Kita tak boleh nak bawa sikit pun keterangan. Oh duk gitu, kau duk gini. Ambil sunnah dia. Musawi ke Firauni? Qala inna rasulukumul ladzi ursila ilaikum lamajnun. Sebab tu orang tu baik mari daripada puak dia juga. Dia kata ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Mu nak bunuh ke wahai Firaun? Orang bawa keterangan daripada Allah. Keterangan daripada Allah. Mu tak kuasa nak waris seperti dia. Nak bunuh dia. Akhir sekali Firaun nak bunuh tu mati mana? Tak tahu dah. Mati dalam laut. Lepas tu terhewat kan? Ikan makan? La. Falyawma nunajjika bibadanika litakula liman khalfaka ayah. Hari ni aku buat timbulkan mayat Firaun, kita tengok tak orang pergi seneng orang lawan Tuhan. Sunnatullah tu akan tetap dah tu. Allahu Akbar. Lepas tu, rasa kata sebut ada. Hari, ya apa tak apa, kawan nak lawan sendiri. Tengok alasan dah. Tengok alasan. Saracen lagu tu. Kalau lagu tu, benggerak belakang. Kalau ada alasan, faliyatafaddal. Kita nak tunuh lalu dah. Tunggu kita kata akad tangan 10 tak ada, akad kaki kata. Dua-dua. Nampak tu tak? Hadhil mas'alatul istiwa. Ini masalah al-istiwa. Tengoklah, nak baca sekali pula. Walil ulama'i fiha kalamun wa ijra'un. Ulama tu ada duk cara, duk bahas, waqad bayyana aqwalal ulama fiha fil kitab. Aku menyata dah pendapat-pendapat ulama pada ini masalah dalam kitab. Asna fi syarhi asma'illahil husna wa sifatil ula. Lagi kita nak waktu baik kitab tu. Kitab hari ni kitab. Asna ni. Syarah Al-Qurtubi. Ya rakyat mazhab salah kena dalam ni. Walaupun yang tak akut, bukan pendapat salah tu, tapi aku, Allah. Pendapat salah gini. Minta Allah Ta'ala, we akad lagi darajat dia. We kita boleh masuk syurga sekali dengan dia. Kita nak bawa hak mana? Alasnya kita usah sedap hak ni. Ni dak tu dah orang. Doyak pendapat salah ni, mujassimah, musyabbihah, mujassimah, musyabbihah, kawai Jahmiyah. Lepas tu, wa dzakarna fiha hunaka
14 qaulan. Aku sebut pada ini masalah ni di sana di dalam kitab ni lah. Mana kata kitab ni belum daripada kitab tafsir Qurtubi. Tu cara nak tarjih kitab tu. Ada 14 pendapat. Ada berapa? 14 pendapat. Lepas tu dengan molek. Jahmiyah, kalaulah kamu ada akal fikiran, ada pendengaran, ada telinga, ada mata, tengok jadi molek. Lepas tu, suruh tengok sini, kata lagu mana. Wa aktsarul minal mutaqaddimin wal mutaakhirin annahu idza wajaba tanzihul bari subhanahu 'anil jihati. Banyak ke daripada hak dulu, hak kamar dia. Ahli kalam belakalah. Ahli kalam hak dulu, ahli kalam kamar dia. Ya ada hak generasi awal, generasi hak tengah, generasi hak akhir. Wajib kita membersih Tuhan daripada al-jihad. Jihad ni mana pihak? Wa tahayyuzi, dan mengambil tempat. Hak dia kata tak berjihad, tak mengambil tempat, tak mengambil tempat ni hak pia. Hak ahli kalam. Asal-asal lah kita bawa kau tu, kita rasa jelirak tu bawa ambil. Famin darurati dhalika wa lawahikihi allazimati alaihi 'inda 'ammatil ulama'il mutaqaddimin wa qadatihim minal mutaakhirin tanzihuhu tabaraka wa ta'ala 'anil jihad. Maka jadi perkara yang jadi pastilah, jadi lazimlah di sisi ulama hak dulu kamar dia tu jadi ketua-ketua ahli kalam belaka tu kena menyuci Allah Taala daripada jihad. Falaisa bi jihati fauqin indah, bukan terhadap pihak atas. Di sisi dia, di sisi ahlul kalam. Wa apa tu hai ahlul kalam? Li'annahu yalzamu min dhalika indahum. Imam Qurtubi kata. Sebab lazim di sisi ahli kalam matahtassa bi jihatin, kalaulah tentu Allah Taala berpihak ayyakuna fi makan, bahawa Allah Taala au hayyizin, bertempat ataupun mengambil tempat. Wa yalzam, dan lazim alal makan wal hayyizi, lazim di atas tempat, lazim di atas tempat dan mengambil tempat, al harakatu was sukun, gerak dan dia. Lil mutahayyizi, bagi perkara yang mengambil tempat, wat taghayyur wal hudusu, dan berubah dan jadi baru. Lepas tu Imam Qurtubi katakan no, wa hadza qaulu ahli sunnati wal jamaah. La. Dia kata wa hadza qaulul mutakallimin. Hak ni pendapat ahli kalam. Kalau gitu tak ada atas, tak bawah. Kalau ada atas mengambil tempat berjihad begitu ini, kalam dia. Kalam ahli kalam, kalam ahlul kalam. Aqwal ahlul kalam. Pendapat ahli kalam. Pasal gaduh dengan dia lah. Kita ahli kalam tak? Tak. Pamu nak bawa lagu mana? Ni halik belakang ni. Hak Imam Qurtubi nak ayat. Oh, Imam Qurtubi ni akidah ahli kalam seperti kita. Ambil lagi tak apa. Tapi kita nak ayat kata ya ayat amanah. Ya ayat amanah. Berani ke dak ahli kalam nak ayat tak ahli kalam pasal ni? Kalau ia tu ahli kalam sungguh. Hei, kita suka kata tak ayat. Tapi buat apa? Dia tak boleh nak kecek. Sebab zaman dia, orang panggil kata tekan ni daripada kerajaan. Kalau tak sebut lagu ni, tak boleh ngajar. Tak boleh ngajar. Supaya zaman kita lah. Nampak tak tu? Supaya zaman kita. Nah, di negeri Mesir lah. Ni dek Mesir ni. Katakan tu. Apabila kalau nak raya seperti pada Arafah, gila tu baik pada lah tu baik ada tu Imam dah. Tu Imam Mesir lah, tu Imam Mesir tu kata Imam lain dak, gila tu baik. Habis tu Imam dia takut belaka. Tu dah tu. Ya kita kena faham keadaan. Kena faham keadaan. Zaman Qurtubi gini. Tapi ya ayat wa hadza qaulul mutakallimin. Kalau sepatutnya ayat banyak tu pada dah. Tapi yang nak ayat hak salah balah mana? Amanah Datuk ni. Sebab itulah Tuhan tak tanya dah dia. Tak harap gitulah Tuhan tak tanya dah. Apa? Kan ayat apa tu? Wa qad kana salaful awwal. Salah dulu.
Salah mana? Salah dulu. Salah mana? Salah Nabi, salah sahabat, tabi'in, atba'it tabi'in. Oh. Kita nak duduk situ tu, kita nak duduk situ. Sahabat tu duduk kaca baca kitab Ibanah tu. Dulu pada ni, kalau ku af'alil ibad, dulu pada ni, Imam Ahmad. Oh, fuak-fuak Mu'tazilah kata, Imam Asy'ari ni tak reti ni, tak ingat budi bahasa orang tua ni. Aku duk mengajar dia, daripada tak pandai kepada pandai, tak ingat nak syarah akidah apa nama Mu'tazilah seperti aku. Sugi mutah lauk, okey. Imam Asy'ari kata, tak apalah, cik kata. Nah, Cik Ali Jubai tu lah. Tak apalah, cik. Cik pegailah hak cik tu. Alasan cik tak ada, dia kata. Alasan morning terang daripada Quran, daripada hadis, daripada sebagainya. Cik tak usah kata apa. Bahasa budak tak ingat beri bahasa. Ya, bahasa dia orang tua yang mengepek gitu ya. Nampak? Biar. Abu Hasan Asy'ari tak padu. Sebab dia bawa benar. Benar. Tuhan kata, Al-haqqu ahaqqu ayyuttaba' amman la yahiddi illa ayyuhda fama lakum kaifa tahkumun. Benar-benar patut kita ikut. Hak tu hak sungguh. Benar-benarlah ni ikut benar. Waqad kana salaful awal. Imam Qurtubi kata radhiyallahu anhum. Pia dapat tak begini ni? Oh, radhiyallahu anhum ni ahli syurga nah. Boleh ni ahli syurga. Lebih daripada boleh. Oh, depan tu teruk. Radhiyallahu anhum. La yaqulun. Mereka tak kecek. Binafyil jihah. Tak jihad, tak kecek. Wala yantiquna bidzalik. Ya tak nafi jihad. Dan ya tak kecek kata Tuhan tak jihad. Begenge ya tak nafi. Kecek pedak. Bal nataquhum wal kafatu bi itsbatiha. Bahkan puak dia kecek dengan mulut mukhalafah, nyalahi Allah Taala berjihad atas. Bi isbatiha isbatil jihad lillah. Awak apa? Karena arah kok tu kok ni. Kok tu. Patu hayat dia tertinggi atas arah. Kok tu kok ni. Apa? Sebab tu dia kata bal nataquhum wal kafatu bi isbatiha liman. Lillahi Ta'ala. Isbat bagi Allah Ta'ala. Sebab sifat tertinggi Tuhan ni, sifat atas Tuhan ni, atas pada arah ni, sifat Tuhan. Kama nataqa kitabuhu wa akhbarat rusuluhu. Sebagaimana Allah Ta'ala royak dalam Quran, Nabi royak dalam hadis. Sebab tu Abu Hasan Asy'ari kata saat ni ijma' dah tu. Nak ayat tak Abu Hasan Asy'ari kata saat ni tu Qurtubi tahu. Allah. Lepas tu dia kata lagi, walam yungkir ahadun minas salafis salih annahu istawa ala arsy haqiqatan wa laysa majaz. Tak ada pihak engkar kata Tuhan daripada tinggi. Daripada salafus salih tadi, sore pun tak ada kata Tuhan tu tertinggi di atas arsy, sungguh. Apa makna sungguh? Lawe majaz. Di sisi Jahmiyah ni, majaz. Kira-kira Tuhan milik arah, Tuhan kuasa arah, Tuhan mengetah arah, zat Tuhan tak ada. Tak. Qurtubi kata haqiqatan. Setagi nak jawab hak Jahmiyah, mai duk kata pada Abu Umar Talamanki. Nanti sudah malam ni insya-Allah. Lepas tu demo pergi tengok sendirilah. Soalan kata ilmu seka pergi bagi 7 sendirilah. Faham tu tak? Wa khassal arsya bidzalika li'annahu a'zamu makhluqatihi. Allah Ta'ala menentukan perbuatan dia. Ia istiwa di atas arah. Kerana arah tadi itu sebesar-besar makhluk. Bukan tepat bagi Tuhan. Tapi Tuhan buat perbuatan itu. Wa innama jahilu ma'na listiwa ka kaifiyat listiwa kaifiyat. Ini mazhab salah. Hak kata jahilu ma'na listiwa mazhab Jahmiyah. Wal Mu'tazilah wa ahlul kalam. Al-bid'iyah panggil. Bukan sunniyah. Li'anna fa innahu la tu'lam haqiqatuhu. Sebab benda ni tak boleh tahu akan hakikatnya. Qala Malik rahimahullah taala al-istiwa ma'lum ya'ni fil lughah. Tak boleh tahu pada masalah lughah. Wal kaifu majhul. Hak tu riwayat hak sabit. Was-su'alu anhu bid'ah.
Tanya kata Tuhan istiwa baik mana, macam mana? Bid'ah. Wa kadza qalat Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah dia isteri Nabi Muhammad Ummul Mukminin. Kecak gini juga. Nak katakan ayuhal Jahmi? Oh, tak salah weh. Saya kata.